Assalamualaikum, salam sejahtera, selamat Ramadan. Ramadan yang ke-19. Hari ni Atuk amat bertuah sekali kerana Atuk akan dikunjungi oleh orang-orang yang hebat, iaitu anak-anak tu every preschool kat Estate ni, dekat kawasan Nilai ni lah. Ini penyambut tetamu ni. Maskot mana maskot? Penyambut tetamu ada 2 orang penyambut. Ni penyambut tetamu pun ada, Atuk pun ada, semua ada. Kita sambut kanak-kanak ni lebih kurang dalam 15 orang lah. Yang cikgu 20 orang kot. Tujuannya untuk melawat Atuk Pam ni. Oh, okey. Apa dia ni? Happy Burger. Happy Burger. Happy Burger. Macam-macam. Sabar-sabar. Ni. Nak pergi ke kebun ni, nak tengok pokok-pokok, sayur-sayur. Saya semua tunjuk kan. Lepas tu tunjuk ayam, angsa, itik, anak ayam, makanan ayam, warna ayam, bunyi ayam. Jadi kita kongsi-kongsi kanak-kanak ni supaya hari ni dia orang dapat satu ilmu baru terus daripada ladang. Dia orang balik ke sana nanti boleh nak melukis ke, nak apa ke, dia orang ada idea So itulah kita cuba kongsi kanak-kanak lebih kurang 2 jam beginilah. Kan jom kita tunggu dia orang. Nanti dia orang sampai, insya-Allah kita teruskan lagi video ni. Okey. Motor banyak-banyak. Alright. Cantik-cantiknya, lawa-lawanya. Beg tinggal kan, beg tinggal. Sekejap angkat belakang. Okey, pelan-pelan. Okey. Lambat sikit. Lambat tu. Mana? Kita dah budak kan. Dulu, pelan-pelan. Kejap tepi. Okey. Malu ah. Senang. Salam. Jom salam. Ini bagi salam Atok. Oi, pandai. Okey, saya kita pergi tengok. Oh, sayang. Apa ya? Sepak. Salam. Okey. Okey, memang sini mas. Salam. Okey, salam. No. Okey. Good girl. Okey, salam. Oh, pelan. Okey. Nanti kita bocor kat TV. Tuan-tuan sekalian, inilah anak-anak yang Atuk cakap ni daripada apa ni? Every preschool. Daripada Estate kan. Okey, sekarang dia orang nak sampai. Atuk nak bawa dia orang pergi tengok haiwan kan. Tengok ayam, tengok itik kan. Tengok anak ayam. Okey. Siapa nak tengok? Banyak. Okey, nanti boleh dengar ayam bunyi. Ayam bunyi, itik bunyi, angsa bunyi. Oh, kok kan? Okey, jom. Jom. Habis tu masa kita jalan-jalan, Atuk tunjuk. Jom tengok, kita ikut Atuk. Jom. Nak tengok ayam dah. Sebelum sampai sana kan, Atuk tanya dulu. Apa tahu bunga ni? Bunga ni warna apa? Bunga warna apa? Red. Red kan? Red. Pandai red. This is red. Yes. Jom. Mana kena dekat? Mula-mula jom kita pergi tengok anak angsa dulu. Mai. Jom. Siapa nak tengok anak angsa? Jom. Okay, careful. Slowly tengok bawah. Okey. Jangan lari. Orang ni. Okey. Jom. Okey. Kita apa sana? Kita tengok sebelum ni angsa ni. Mana tengok ya? Udah datang. Ya. Bahasa Inggeris dia panggil goose. Goose. Tengok tu goose. Bikin anak. Goose. Pegang lah bahan ni. Ini anak dia kan. Okey. Siapa nak pegang? Tak apa, jangan takut. Dia tak gigit. Nanti selesai nanti kita basuh tangan. Tahu? Kita guna sabun. Anak dia. Kecil lagi. Baby lagi. Dia tak nampak. Tak nampak. Sini. Tu, boleh pegang.
Tu ni. Gus. Ini. Sakit. Oh, besarnya. Besar. Lebar. Besar. Mesti nak. Berani lah dia. Slowly king. Yusuf Angsa kan. Besar ni warna putih. Tu lah. Gebu kan bulu dia kan? Dia bulu banyak. Okey. Boleh tak? Lembut tak? Lembut ke keras? Lembut keras. Lembut ke keras? Lembut. Itu lembut. Angsa ni dia makan daun. Kenapa? Angsa ya. Atuk. Tengok angsa makan. Dia makan daun ya. Angsa makan daun. Mana kita makan sayur lah, kita makan sayur kan. Nampak? Ingat dia makan. Depan. Makan sayur. Makan sayur. Bagus tengok makan sayur. Makan sayur bagus. Angsa ni dia bunyi ang gitu. Ingat. Siapa nak bagi makan lah? Siapa nak bagi makan? Mana bagi? Okey. Boleh. Oh dia berlari jauh. Sini. Rendah ke bawah. Boleh? Buat. Sini. Pension nak? Panggil dia. Ini kat bawah. Macam ke bawah. Tangan ke bawah. Sini. Sini. Apa tu? Tengah sikit. Atuk ke sini. Sini sikit, kam. Sini, man. Jom. Sini. Okey. Okey. Look. Arisa, tengok. Nanti, Alia, wait. Pegang. Good girl. Bulan merpati. Comel kan? Bird. Tu, you can touch. Bird. Nama dia putih. Nama dia putih. Tengok burung. Kan dia warna putih. 1, 2, 3. Ayam pun. Careful. Wait. Ayam ni dia jarang pegang. Jarang pegang ya. Dia agak liar sikit. Yang serama. Okey. Dia tak makan. Dia tak makan tu. Ingat semua binatang makan tu. Dia tak makan Tak, dia tak macam makan ni. Dia tak makan ni. Ni bukan makanan dia. Dia tak makan dia. Dia tak makan Dia sayur. makan benda lain. Dia tak makan ni sayang. Makan ulat. Dia makan lain. Makan lain. Ya. Ini nama dia ayam serama ayam serama dia makan ulat, dia makan makanan dia kan dedak dia tu. Kan? Slowly tau King. Slow je. Dia pelan-pelan. Slow je. Ini dia ada belang-belang. Ya. Chicken. Macam mana chicken ni? Yang jantan ni boleh pergi 4 kilo. No, Mikila. Mikila, jangan. Yang ni tu Jangan ketuk. Tengok je. Okay? Lari dia. Dia pun siapa kita ni nak tahu. Alisa, say what? Feather. Alisa, cakap thank you. You're welcome. Mani feather. Yes? Kat sini belakang dia. Yeah, this one is feather. Siapa? Afira. Ada. Nanti ya. King, sini King. Ambil beras ni. Okay, come.
Okey, King tengok sini. Bukan picit macam tu. Ni teacher picit awak kan. Macam mana? Sakit lah. Macam ni lah pelan-pelan. Gosok-gosok, pelan-pelan. Gosok je. Okey, ya. Ada lagi. Ha? Ni nama anak ayam. Chicken. Nak bagi tahu kalau picit macam tu lah kan. Cik. Kalau picit macam ni, dia jangan picit. Pelan-pelan je pegang. Juga mari. Cik. Macam mana bunyi dia? Yusuf, macam mana bunyi anak ayam? Anak ayam bunyi macam mana? Cuba dengar bunyi dia. Anak ayam bunyi macam mana? Bapaknya. Kok. Dia cakap dengan si Risau sonok dah. pegang. Ada lagi. Ada. Banyak. Ni. Inilah anak ayam kan. Tengok. Pak ayam minum. Tu tengok dia makan. Ayam ni. Dia nak pegang ayam lah. Besar tak? Ni ayam duduk kan? Ayam duduk nak ada rumah dia kan? Rumah ayam. Yang dalam rumah. Tengok ayam baik je ayam. Ayam ni telur dia. Siapa makan telur ayam? Makan? Very good. Telur ayam ya. Ni ya. Nanti tu tengok ada tak telur ayam. King. Nah, tu masuk. Wait. Tu masuk kan? Nanti jap tunggu. Nanti. Tunggu sini kita wait. Tengok atuk tengok ada tak telur. Wah, banyak. Marah dia. Tapi dia tak marah sangat lah. Jinak. Tak payah. Wait. Okey. Sini. Ada Look. telur. Telur ni yang kita makan kan? Jangan. Okey. Telur ni. Tengok je. Nanti kita makan, mak beli kat supermarket tu telur ni lah. Telur. Telur ayam kan? Jangan ketuk. Jom. Meh, sini. Okey, kita tengok kat sini kan. Jom tengok mana. King, sini. Nama tengok tu. Ni tengok tu. Tu. Tengok atuk tunjuk telur. Ni telur kan? Okeylah, look. Telur ayam kan? fresh. Kita boleh goreng nanti. Buat telur rebus ke kan? Ini ke atuk farm. Okey, atuk farm amat berbesar hati, Mai. Berbesar hati, alhamdulillah, bersyukur kerana pihak sekolah ni telah beri preschool ni bawa anak-anak mai ke sini. Jadi tujuan atuk farm ni dibuat ialah untuk pendedahan haiwan-haiwan kepada orang kampung, anak-anak muda, kanak-kanak. Jadi sampai matlamatnya budak-budak ataupun kanak-kanak datang ke sini. Di sini boleh tengok anak-anak angsa kan, anak ayam. Kalau dia orang makan ni ayam ni, yang tak tengok apa nama anak macam mana, ayam betul macam mana. Datang sini boleh tengok ayam berkokok, bagi makan burung merpati. Jadi Datuk nampak macam dia orang enjoy juga. Jadi alhamdulillah, aku terima kasih kepada pengusaha Every Farm kerana bawa anak-anak ke sini, dan aku harap yang lain-lain pun kalau nak bawa boleh, free of charge. Tak kena dia ilmu tu daripada kecil tu dia orang dah dapat. Dapat jadi senanglah kan. Jadi dia tak payah campak. Boleh. Ya. Okey, duduk. Ni tak payah letak kat ni, nanti dia datang kat tangan. Okey. Ayo bagi burung aku, bagi burung. Bagi burung nah. Bagi burung. Oi, lari. Mana burung? Allah. Semua campak. Sini. Okey. Burung makan ke? Dia tahu. Tapi jangan bergerak. Diri je. Nanti dia lari.
Wow. Ambil. Justru tu. Ambil Go, satu. tu tengok. Pergi. Ha, go pergi ambil. Hai kot, take food. King, take the food. Food. Main lah. Ini. Ha, Risa boleh depan ni. Okey. Pandai semua. Okey. Yes, cheese.